Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama kita tak sembang and I think macam dah nak dekat setahun juga kan. So Yelah, ingat dulu kan post part-part macam contoh nak highlight part-part menarik dalam kehidupan seorang Rabiatul lah. Tapi macam kerajinan itu membatasi, menghalangi, menghambat kita daripada membuat sedemikian. Jadi okay, almost tahun juga tinggal. So hari ni kita come back untuk saja buat macam a random sharing tentang apa yang berlaku yang macam berjentik sedikit hati seorang Rabiatul Alia. So macam ni nak start dia? Macam mana? Dia macam okay, kita letak ayat ni lah as introduction. Kita adalah dengan siapa kita berkawan, macam tu. Alright. Dia macam surround yourself by good people, and itu adalah salah satu rezeki yang patut kita syukuri sebenarnya, dan adalah salah satu perkara yang perlu kita letak dalam doa sehari-hari, iaitu semoga kita dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu ingatkan kita tentang kebaikan, orang yang selalu menasihati kita, orang yang meninggalkan segala perkara-perkara yang buruk-buruk yang tidak baik dan sebagainya. Ada satu peristiwa yang sedikit menyentuh hati aku yang ni macam semalam saya dekat masjid kan dengan my friends, my sahabat, and then kita orang baru habis kelas and then asar and tunggu for maghrib and kita tunggu untuk berbuka puasa lah. Semalam kita orang berpuasa. So dah dalam petang, dah lepas kita orang berborak and then dia ajak saya untuk baca maksurat. Macam benda tu macam simple act je, faham tak? Tapi benda tu sikit dapat membuka hati saya untuk macam macam dia just macam nak cakap, macam nak explain, macam ada ting macam tu. Sebab okay, maksurat ni adalah salah satu amalan yang kita selalu lazimi dekat asrama tu kan. And then bila kita dah keluar daripada asrama, tak ada siapa nak ingatkan kita. Kita pun dah tak ada terikat dengan rules yang 4.25 petang kita kena tunggu dekat kita kena berkumpul dekat musola and then baca maksurat dan sebagainya kan. So bila dah keluar daripada sekolah, tak ada siapa lagi nak ingatkan kita benda-benda macam tu. Dan itu semua atas diri kita sendiri, sama ada kita nak still amalkan ataupun kita tinggalkan. Lebih mudah untuk kita tinggalkan sebenarnya kan. Jadi okay, honestly benda-benda macam tu dah jarang lah untuk saya buat. Lepas tu bila dia ajak macam tu kan, dia macam, aku rasa macam nak ada satu suara hati yang terbangkit macam tu. Macam serius lah kau ajak aku, dan aku pun tak segan you lah untuk minta dia macam nak baca kat mana, sebab aku takut aku dah lupa macam tu. Tapi macam hello guys, sekarang ni semua ditunggangi and then kita cari je lah kat Google bacaan maksurat kan, and then ada je sebenarnya. So antara kita nak atau tak nak je, jadi kita pun reset together macam tu lah. So sebenarnya bagi aku tak perlu pun macam tiba-tiba dia nak ajak aku jom kita buat haji. Tak, kadang lebih simple je, tanya dah baca maksurat ke, dah selawat ke, macam tu lah. So tu lah aku rasa macam betapa pentingnya memilih kawan. Dan of course kita pun kena jadi kawan yang baik juga. Lepas tu sentiasa doa semoga kita dikelilingi dengan orang yang baik, macam yang aku cakap awal-awal tadi kan. Dan semoga kita pun boleh influence orang untuk buat benda baik. Macam tu lah. Dapat sesuatu tak?
Rasanya itu cukup untuk kali ini. Kalau rajin, kita jumpa lagi. Kalau tak rajin,